Cuba bayangkan satu mesej yang begitu penting ia mengubah dunia. Tapi, pada mulanya ia tak ditulis pun. Ia cuma wujud dalam bentuk suara dan ingatan. Hari ini, kita akan selusuri perjalanan luar biasa Al-Quran dari wahyu lisan sampailah jadi kitab suci yang kita baca sekarang. Jadi, macam mana semua ini berlaku? Inilah persoalan utamanya. Macam mana wahyu yang diturunkan sikit-sikit selama lebih 2 dekad boleh jadi satu teks bertulis yang seragam? Okey, jom kita mulakan cerita kita pada zaman di mana ingatan manusia adalah arkiv yang paling utama. Cabarannya masa tu bukan calang-calang. Macam mana nak pastikan setiap patah perkataan wahyu ilahi ni terpelihara dengan sempurna bila ia cuma wujud dalam bentuk lisan je? Asas pemeliharaan Al-Quran ni pada mulanya bukanlah dakwat atas kertas tau, tapi dalam hati. Ia adalah tradisi lisan yang hidup dikenali sebagai hifz, di mana satu komuniti tu bersama-sama jadi penjaga teks suci dengan cara menghafalnya. Wahyu ni turun berterusan selama 23 tahun. Cuba bayangkan cabarannya. Makin lama, makin banyaklah yang perlu dihafal. Jadi, kalau nak harapkan pada ingatan semata-mata, risikonya makin tinggi. Sesuatu perlu dilakukan. Walaupun hafalan tu yang utama, penulisan pun ada. Ada lebih kurang 50 orang penulis yang catat ayat-ayat ni atas apa saja yang ada depan mata. Tulang unta, pelepah tamar, batu-batu nipis. Jadi ia bukan macam sebuah buku, tapi lebih kepada macam koleksi serpihan yang berterabur. Nah, daripada serpihan-serpihan yang tak tersusun inilah, lahirnya satu langkah yang sangat besar. Usaha untuk satukan semua cebisan ni jadi satu naskah yang lengkap dan tersusun. Masa tu, ada satu krisis besar berlaku. Lepas Nabi wafat, ramai penghafal Al-Quran yang kita boleh anggap macam arkib hidup gugur syahid dalam peperangan. Khalifah Abu Bakar risau kalau wahyu ni akan hilang. Jadi, beliau berikan satu tugas yang amat berat kepada seorang sarjana yang hebat, Zaid ibn Thabit. Proses yang Zaid buat ni, betul-betul teliti. Beliau tak akan terima satu ayat pun hanya berdasarkan tulisan semata-mata. Setiap serpihan bertulis tu kena disahkan pula oleh hafalan para sahabat. Ia macam satu sistem semak dan imbang yang sangat ketat. Tulisan sahkan lisan, lisan sahkan tulisan. Baru boleh masuk dalam mushaf induk yang pertama. Satu buku dah ada, tapi bila Islam makin berkembang luas ke Parsi, Syria dan Mesir, timbul pula masalah baru, dialek. Cara sebutan yang berbeza-beza mula cetuskan kekeliruan dan pertikaian. Jadi, satu standard yang seragam amat-amat diperlukan dan dengan segera. Khalifah Uthman sekali lagi memanggil Zaid ibn Thabit. Misi kali ni, cipta satu teks yang standard. Cara mereka buat adalah dengan fokus pada rasam, iaitu rangka asas konsonan dalam tulisan Arab tanpa sebarang titik atau tanda vokal. Nak faham apa itu rasam? Cuba tengok contoh ni. Tanpa huruf vokal, ayat ni jadi macam tak jelas kan? Terutamanya untuk orang yang tak biasa. Macam ni lah rupa asas teks Al-Quran pada peringkat tu, hanya rangka konsonan. Tapi bila kita tambah vokal, terus jelas maksudnya. Proses macam inilah tambah titik dan baris pada rasam yang dah diseragamkan tu yang akhirnya selesaikan masalah kekeliruan dan pastikan sebutan yang konsisten di seluruh dunia Islam. Teks dah diseragamikan, tapi ia masih macam skrip untuk pakar je. Cuba bayangkan anda seorang Muslim baru di Afrika Utara yang tak fasih bahasa Arab. Nak baca rasam saja memang mustahil. Jadi, langkah seterusnya adalah untuk jadikan teks tu boleh dibaca oleh semua orang. Penyelesaiannya adalah dengan menambah 2 elemen penting. Pertama, titik atau i'jam untuk bezakan huruf yang bentuknya lebih kurang sama macam ba dengan ta. Kedua, tanda baris atau tashkil untuk tunjukkan bunyi vokal. Transformasi inilah yang menjadikan teks Al-Quran boleh dibaca dengan jelas oleh sesiapa saja. Menjelang abad ke-10, para ulama' dah sahkan 10 kaedah bacaan yang sahih atau kita panggil qiraat. Benda ni sangat penting tau. Ia ibarat jambatan yang menghubungkan teks bertulis yang dah lengkap dengan titik dan baris tu dengan tradisi lisan asal yang diwarisi turun-temurun sampailah kembali kepada Nabi sendiri. Okey, jom kita lompat masa berabad-abad ke depan ke era percetakan. Cabaran terakhir, macam mana nak ambil manuskrip yang dah sempurna ni dan cipta satu standard cetakan yang sama untuk diedarkan ke seluruh dunia.
Perjalanan nak dapatkan cetakan standard ni pun makan masa beratus tahun. Lepas ada percubaan awal yang tak berapa berjaya di Eropah, titik perubahannya berlaku pada tahun 1924 dengan edisi Kahirah. Edisi inilah yang jadi penanda aras untuk seluruh dunia. Edisi Kahirah tahun 1924 tu mengesahkan satu bacaan khusus, Hafs an Asim, dan kesannya sangat besar. Hari ini, bacaan tu digunakan oleh lebih 90% umat Islam di seluruh dunia. Ia dah jadi macam standard global. Jadi, apa sebenarnya beza antara bacaan macam Hafs dan Warsh ni? Perkara paling penting untuk kita faham, kedua-duanya berbalik kepada rasam Uthmani yang sama. Asasnya sama. Bezanya cuma pada nuansa sebutan, bukan pada teks utama. Dalam pemikiran Islam, ini bukan satu percanggahan. Ia dilihat sebagai dimensi wahyu yang saling melengkapi, yang direka untuk memperkayakan lagi makna Al-Quran. Dari suara ke ingatan, ingatan ke serpihan, serpihan ke buku, dan dari buku ke standard global. Perjalanan Al-Quran ni memang satu kisah yang luar biasa tentang pemeliharaan ilahi dan usaha manusia. Ia buat kita terfikir kan, apa agaknya yang diperlukan untuk pelihara satu mesej suci merentasi 14 abad? Dan apa maknanya bila teks yang kita pegang hari ini bersambung terus dengan suara yang pertama kali mengungkapkannya dulu?